Ramai rakyat Malaysia tak sedar yang negara jiran kita, Indonesia ni, sebenarnya ada benda yang jauh lebih murah, lebih bagus dan lebih maju dari kita. Tapi pada masa yang sama, ada benda yang Malaysia buat yang Indonesia sendiri tercengang. Hari ni saya nak tunjuk perbezaan sebenar antara dua negara ni. Bukan untuk bergaduh, tapi untuk kita sama-sama faham di mana kita berdiri. Kalau kau tengok video ni sekarang, tolong bantu saya buktikan satu benda. Kawan saya dari luar negara cakap Malaysia ni jenis yang tak nak tengok konten yang cerita pasal kelemahan negara sendiri. Dia kata rakyat Malaysia terlalu sensitif. Tapi saya tahu kau orang semua lebih matang dari tu. Kalau kau nak buktikan dia salah, tekan like dan subscribe sekarang. Tunjuk yang kita Malaysian ni boleh terima kebenaran dan belajar dari orang lain. Assalamualaikum. Jadi mari kita mulakan dengan sesuatu yang ramai orang tak jangka. Kos hidup. Ini topik yang semua orang fikir dia dah tahu jawapannya. Ramai Malaysian akan cakap mestilah Indonesia lagi murah, negara besar, penduduk ramai. Tapi hakikatnya lebih kompleks dari itu. Dan inilah bahagian yang menarik. Kalau kau pergi ke Jakarta sekarang dan kau masuk ke dalam mall kelas atas macam Grand Indonesia atau Pacific Place, harga barang branded di sana hampir sama dengan Kuala Lumpur. Kadang-kadang lagi mahal. Kenapa? Sebab cukai import Indonesia memang tinggi. Sebuah iPhone di Indonesia boleh cecah harga yang lebih mahal berbanding Malaysia disebabkan struktur cukai yang berbeza. Jadi kalau kau fikir Indonesia serba murah, kau kena fikir balik. Ia bergantung kepada apa yang kau nak beli. Tapi di sinilah Indonesia menang besar. Makanan. Kalau kau makan di warung tepi Jalan Jakarta, semangkuk mi ayam atau nasi padang yang sedap boleh kau dapat serendah RM3 Malaysia sahaja. Di Kuala Lumpur, nasi campur biasa pun dah cecah RM7-8. Sana ini, perbezaan yang rakyat biasa rasa setiap hari. Untuk golongan berpendapatan rendah, Indonesia jauh lebih mampu milik dari segi keperluan asas. Sekarang jom kita cakap pasal sesuatu yang lebih mengejutkan, infrastruktur digital. Ini kawasan yang Malaysia selalu rasa kita lagi maju. Dan memang ada kebenarannya. Tapi Indonesia dah mula kejar dengan laju yang menakutkan. Bayangkan ni, GoTo, syarikat induk Gojek dan Tokopedia adalah salah satu syarikat teknologi terbesar di Asia Tenggara. Nilai pasaran syarikat ini pernah mencecah puluhan bilion dolar Amerika. Malaysia tak ada syarikat teknologi buatan tempatan yang setanding pada skala tu. Dan Gojek bukan sekadar aplikasi motosikal. Ia dah jadi ekosistem penuh. Kau boleh pesan makan, bayar bil, hantar barang, beli ubat, book tukang urut, semua dalam satu aplikasi. Malaysia ada Grab. Ya, tapi Grab sebenarnya syarikat Singapura yang diasaskan oleh Malaysian. Gojek pula 100% Indonesia. Ini yang buat rakyat Indonesia bangga dan wajar mereka bangga. Tapi jangan sedih dulu kerana ada satu kawasan yang Malaysia menang besar dan ini benda yang rakyat Indonesia sendiri mengakui, kemudahan berbahasa Inggeris dan akses global. Kalau kau seorang usahawan muda atau graduan fresh, mendaftar syarikat di Malaysia, buka akaun bank perniagaan, berkomunikasi dengan pelabur antarabangsa, semua ini jauh lebih mudah di Malaysia berbanding Indonesia. Kenapa? Sebab sistem kita lebih banyak dalam bahasa Inggeris, proses birokrasi lebih ringkas dan reputasi antarabangsa kita dari segi kemudahan berbisnes memang diiktiraf dunia. World Bank pernah menempatkan Malaysia dalam senarai negara paling mudah untuk berniaga di Asia dan ini bukan angka rekaan. Ia bermakna jika kau ada idea perniagaan, Malaysia beri kau persekitaran yang lebih mesra untuk bermula. Indonesia sedang memperbaiki ini, tapi jurang masih ada. Jom kita cakap pasal pendidikan pula. Kali ini, kawasan yang dua-dua negara ada kelebihan masing-masing. Universiti awam terbaik Malaysia seperti Universiti Malaya masuk senarai QS World University Rankings 200 terbaik dunia secara konsisten. Indonesia pula baru-baru ini mula dapat pengiktirafan lebih global. Tapi kebanyakan universiti terbaik mereka
masih dalam julat 500 ke bawah dalam ranking yang sama. Untuk pelajar yang nak sambung belajar dan kejar sijil yang diiktiraf global, Malaysia masih punya kelebihan ketara. Tapi ada satu benda Indonesia buat dalam pendidikan yang patut Malaysia tiru. Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LEPDP, mereka, Kerajaan Indonesia, laburkan dana besar untuk hantar pelajar cemerlang belajar di universiti terbaik dunia seperti Oxford, Cambridge, MIT, Harvard. Jumlah penerima beasiswa ni bukan 100-200 orang. Ia ribuan orang setiap tahun. Ini pelaburan jangka panjang yang sangat bijak. Dan hasilnya akan kita lihat dalam 2-3 dekad akan datang bila generasi tu balik dan pimpin Indonesia. Sekarang nak masuk bahagian yang paling ramai orang tak jangka. Taraf hidup berbanding gaji. Ini yang penting untuk kau faham. Gaji minimum di Malaysia jauh lebih tinggi dari Indonesia. Gaji minimum nasional Malaysia kini RM1,700 sebulan. Di Indonesia, gaji minimum berbeza mengikut wilayah, tapi secara purata, ia jauh lebih rendah jika diukur dalam ringgit. Maknanya, kuasa beli rakyat Malaysia secara teori lebih tinggi. Tapi ada paradoks di sini yang ramai tak sedar. Kos sewa rumah di Kuala Lumpur dah melambung tinggi. Sebuah bilik kecil di kawasan Chowkit atau Wangsa Maju boleh cecah RM600 hingga RM900 sebulan. Di Yogyakarta atau Bandung, Indonesia, bandar yang maju dan mempunyai universiti terkenal, kau boleh sewa bilik yang selesa pada harga serendah RM200 setara. Jadi walaupun gaji Malaysian lebih tinggi, peratus gaji yang habis untuk sewa rumah pun lagi besar. Ini yang buat ramai anak muda Indonesia yang bekerja di syarikat multinasional dan dapat gaji dalam dolar boleh hidup dengan sangat selesa di kota-kota kecil Indonesia. Gaji besar, kos hidup rendah. Kombinasi tu susah nak tandingi. Kita dah buka banyak loop tadi. Jadi jom kita ikat semua sekali. Kau ingat tak tadi saya cakap pasal infrastruktur digital Indonesia? Ada satu lagi perkara yang sambung cerita tu. Pembayaran digital, IMI Indonesia kini ada sistem BI Fast, sistem pemindahan wang segera antara bank yang murah dan pantas. Tapi yang lebih mengejutkan adalah penggunaan QRIS, kod QR seragam yang boleh dipakai di seluruh Indonesia, tidak kira bank apa. Seorang peniaga kuih tepi jalan di Yogyakarta pun dah pasang kod QR itu. Tahap penerimaan teknologi kewangan di kalangan rakyat biasa Indonesia ni sebenarnya sangat tinggi dan ia berlaku dengan laju yang menakjubkan. Malaysia ada duit now yang bagus, tapi penetrasi QR code di peringkat peniaga kecil, kita masih ada jurang berbanding Indonesia. Ini benda yang patut buat kita termenung. Dan sekarang, kita sampai ke perkara paling penting yang saya nak kau bawa balik hari ni. Dua negara ini bukan bertanding. Kita jiran. Kita serumpun. Malaysia dan Indonesia ada kekuatan masing-masing yang kalau digabungkan boleh jadikan rantau Asia Tenggara ini tempat yang lagi kuat di pentas dunia. Malaysia menang dari segi sistem bahasa antarabangsa dan kemudahan berniaga. Indonesia menang dari segi saiz pasaran, inovasi teknologi buatan sendiri dan semangat usahawan yang luar biasa. Rakyat biasa kedua-dua negara sebenarnya ada banyak yang boleh belajar antara satu sama lain. Jadi kalau ada yang tanya kau mana lagi bagus, Malaysia ke Indonesia, jawapan yang betul adalah bergantung apa yang kau nak capai dalam hidup. Untuk kemudahan global dan pendidikan bertaraf antarabangsa, Malaysia masih ada kelebihan. Untuk kos hidup yang mampu milik dan pasaran yang besar penuh peluang, Indonesia menawarkan sesuatu yang Malaysia tak boleh tandingi. Yang paling penting sekali, berhenti tengok negara jiran sebagai musuh. Tengok mereka sebagai cermin. Cermin yang tunjuk kat kita di mana kita kuat dan di mana kita masih perlu kerja keras. Kalau video ni buka mata kau sikit hari ni, tekan like dan subscribe. Dan tinggalkan komen di bawah. Kau rasa Malaysia atau Indonesia ada kelebihan dalam bidang apa yang saya tak sebut tadi? Saya nak baca semua jawapan kau, orang. Sampai jumpa dalam video akan datang.